Assalamualaikum. Yuk pula nenek masuk dapur lagi. Hari ni nenek nak masak keema ya. Keema cara nenek yang paling mudah ya. Untuk berbagi di bulan puasa ni. Yuk masuk dapur, kita masak sama-sama. Panaskanlah minyak di api yang sedang saja ya. Selepas minyak panas, masukkanlah bawang putih. Bawang putih tu nenek sudah kisar, okey? Tumis sehingga bawang putih tu kuning dan mewangi. Hari ni masak lebih sikit ya. Hendak berbagi kepada jiran-jiran untuk berbuka puasa. Ini bawang merah ya. Bawang merah ni nenek sudah kisar. Masukkanlah bawang merah dan ditumis sehingga bangkit baunya dan mewangi, okey? Sebaiknya gunakanlah bawang yang sudah dipotong dadu ya. Tapi semua bawang rumah nenek semua sudah dikisar. Bolehlah. Sudah boleh masukkan cili merah ya. Nenek menggunakan cili merah yang lebih sedikit. Sebab nenek suka yang pedas-pedas, okey? Dan tumis sehingga ia bangkit bau, okey? Sudah boleh masukkan rempah kari. Nenek tak masukkan rempah kari banyak ya. Cuma lebih kurang dalam 3 sudu. Dan ditumis sehingga bangkit bau wanginya dan garing segala-galanya ya. Dan sudah boleh masukkan daging. Nenek gunakan daging cincang ya anak-anak. Masukkanlah daging. Kacau sehingga ia agak-agak keluar air sedikit ya. Sudah boleh masukkan air sedikit ya anak-anak. Masukkanlah air secukupnya untuk mengempukkan itu daging, okey? Sudah boleh masukkan tomato sauce. Kalau ada tomato biji lagi bagus ya anak-anak. Oleh kerana tiada simpanan kat rumah, nenek gunakan tomato kicap ya. Untuk memekatkan kuah dan rasa masamnya. Dan tutuplah kuali ya. Setelah dia mendidih guk, masukkanlah kentang. Kentang ni actually nenek tak terlupa nak rendam. Tu sebab dia lebam ya. Bolehlah. Masukkanlah kentang dan juga carrot ya yang sudah dipotong dadu. Tahun ni bulan puasa kalang kabut. Sambil masak, sambil tengok Adam. Begitulah. Masukkanlah garam secukup rasa ya. Sudah boleh masukkan sedikit bawang goreng ya anak-anak. Sudah boleh dikacau rata. Yang sebenarnya nenek tiada daun ketumbar ya. Nenek suka nenek punya keema ada daun ketumbar. Nenek punya oregano pun tak ada. Banyak kat rumah ni benda yang tak ada. Tak apalah, janji masak. Ada juga juadah yang nak beri pada jiran untuk berbuka. Lebih kurang 10 minit bolehlah buka kuali ya. Nenek rasa kentang tu sudah empuk. Oleh kerana tiada bahan aromatik, nenek letakkan daun kunyit yang sudah dihiris halus ya. Masukkanlah dan dikacau. Janji ada rasa bau ya, bau rempah-rempah. Sudah boleh masukkan mixed vegetable ya. Itu sayuran campur ya anak-anak, supaya dapat nampak lagi meriah keema kita ni. Dan dikacau rata ya. Almaklum bulan puasa kita tak boleh test rasa, tapi kita agak-agak ya. Apa yang kurang kita boleh tambah, okey? Kurang merah, nenek tambahkan tomato ya, tomato kecap. Dan dikacau-kacau sehingga rata. Bolehlah test ya sama ada kentang kita tu sudah empuk ke belum. Kalau belum empuk, rebus lama sikit ya, didihkan di api yang perlahan dan juga tutuplah kuali tu. Jadi bahan-bahan cepat empuk, okey? Setelah 5 minit, boleh test lagi sekali ya nak kentang kita tu sudah empuk ke belum. Kalau sudah empuk, maknanya sudah siap, okey? Alhamdulillah sudah empuk. Senang anak-anak walaupun bahan tak cukup. Janji kita tumis betul-betul ya masak ni. Dan rasanya secukup rasa. Alhamdulillah. Hari ni nenek beri keema dan prata ya. Alhamdulillah. Dapat juga nenek berkongsi rezeki dengan jiran-jiran tetangga. Okey, terima kasih sudi kemari. Salam sayang. Selamat berbuka ya.